Kasikalan urang gasin yang taat dengan urang gasin yang maksiat, so senang. Jawabannya berada daripada urang gasin yang taat. Urang kaya yang taat dengan urang kaya yang maksiat, kasikalan so senang. Jelas dia tahu bahawa senangkah urang kaya yang taat. Menyamanan gasin dengan kaya konlah ketentuan bahagia, tetapi hanyalah pada ketentuan takwa. Maka andaikan kita uronyo manteng dalam kategori urang gasin, jadilah urang gasin yang taat, yang sungguh-sungguh dalam beribadat. Andaikan kita nyuka kaya kepada Allah karena harta dan karena mudah, jadilah urang kaya yang taat. Semoga dengan kayanya kita berkat dan dengan kayanya kita menempuh bahagia dunia dan akhirat.